Tunjuk lah. Tangannya, mana tangannya? Tak kelihatan, tak sikit je orang letak. Nanti dia lama-lama makin terang. Ya. Gelap ni. Tunjuk tunjuk je kat tadi tu. Ya. You apat di Johor and Kelantan. Dulu orang tu tutup. Cik Ana geram je tengok budak ni. Aku ni nak balik ngundi, kau tengok dia makan tu. Sejam dah. Tahu. Cik Ana nak balik mengundi. Sekarang pukul 11.40. Nak balik mengundi kat Johor. Lepas tu Kok Di dia tengok jam 4 jam. Beraya. Macam balik raya. So dia Tutup ni pukul 6 tutup mengundi pukul 6. Jadi kalau budak ni habis cepat. Ya. Isi minyak lagi. Tak habis. Habiskan. Sini habiskan. Kau nampak ni. Ni dah masuk Melaka. Hujan. Masih hujan sepanjang jalan. Sampai Johor. Masih hujan. Dah sampai Johor dah. Cik Ana nak mengundi. Dijangka sampai 2.20. 2.20 kan dah 2.20. Dijangka sampai 2.40. Cik Ana akan mengundi di hujan. Di dalam hujan-hujan saja tadi juga sebab sepanjang jalan tadi memang hujan. Kita orang nak makan asam pedas pun tak dapat sebab jam. Tapi jam dia tadi patutnya masa kita check daripada hujung, kita dijangka sampai 3.30. Tapi ni jalan dah clear. So 2.40 dah sampai. Okay lah, but still lambat daripada biasa lah. Jom mengundi. Ke sana. Sini ke? Dekat depan ni. Ramai. Hujan ni sini. Apa? Hari tu dulu pun hujan juga. Nak pakai tu kan? Alah, orang dah ramai dah. Cepatlah. Yelah, bentar ikut dengan Mami. Bye. Mana payung? Sure. Ayalah. Saya kebal. Telefon. Jaya. Gelap nampak je. Nampak aku. Yang keluar tadi dah. Dah. Tunjuk lah. Tangannya, mana tangannya? Tak kelihatan, tak sikit je orang letak. Nanti dia lama-lama makin terang. Ya. Gelap Nampak gelap. Okay dah, saya dah menunaikan kewajipan saya. Okay, Cik Ana singgah solat ni tadi. Lepas mengundi, saya singgah solat dekat masjid kampung saya. Masjid Abah ni. Masjid Abah. Masjid Abah Cik Ana dia usahakan panjat tangga, turun tangga dekat YB siapa dulu nama dia? Dah lupa dah pencen dah. Gani. Gani. Sampai Gani tu kata, "Wak, nak apa ni, Wak? Nak masjid, nak masjid." Alhamdulillah, si usaha Abah. Okey, nama dia masjid. Kalau korang lalu ni, datanglah sini Masjid Al-Husna, Kampung Parit Zing. Dermalah sikit, infaklah sikit, sedikit sebanyak untuk masjid saya. Masjid kampung saya. Sekarang Cik Ana tengok ni jam. Jam yang sana tu orang nak pergi mengundi. So sekarang Cik Ana nak pergi Bukit Gambir, nak makan mi bandung. Asam pedas tak boleh dah. Asam pedas dah expired time. Time dah habis. Tutup. Ya. Ni Sedara. Ni saudara Cik Ana. Kita orang kat kampung ni semua memang saudara je. Kiri kanan depan belakang pusing-pusing saudara je semua. Ni kira pangkat makcik lah ni. Makcik Depan makcik. Saudara belah Mak.
Sekarang si Ana nak menghala ke Bukit Gambir, nak makan apa tu? Nak makan mi bandung lah, sate lah. Korang tahu tak? Dekat hari ni dekat Johor, kalau tunjuk tangan kita mengundi ni kan, kita boleh dapat diskaun 20% dekat Coffee Bean, boleh dapat free ice. Ish, pakcik ni melintas saja. Boleh dapat free ice cream dekat Burger King, boleh dapat ayam seketul dekat Mary Brown dan macam-macam lagi. Nanti kutu jangan botak tengah. Tapi keturunan bapa tak Mel, bapak dia botak. Tak botak tengah. Kalau nak botak tu. Terus tak ada simpan-simpan kan. Apa pendapat korang? Kau dah botak terus ke simpan juga rambut ni, macam nak kena rambut sikit itu. Ayah ngah. Yang ni yang mana? Lagi mana ni? Oh, dah. Ada dah lepas Dah lepas. Lepas dah lah. Alamak, kereta ni Alamak. kita nak masuk. Aduh. Macam mana? Dia cuba masuk sini. Boleh. Kita tu lah, kita nak masuk situ, dia keluar kat situ. Itulah. Okey. Masuk situ. Hampir terlepas guys. Okey, so kita nak sana. Ni cakap apa tadi Lupalah. Saya cakap tak kepala botak. Sebelum kepala botak cakap pasal apa Aduh, lupalah. Okey, tak apalah. Yang penting kita nak pergi makan. Tapi Cik Ana tak tahulah kat Bukit Gambir ada tak benda-benda tu semua. Mary Brown ada. Tapi kita malah nak makan Mary Brown. So, tak apalah. Tak claim lah. Tutup. Alamak! Dia pergi mengundi guys. Alah. Mana nak makan? Kena pergi mall. Kedai yang tu pun tutup. Kedai yang dekat rumah, dekat sekolah tadi tu. Dia malam. Wah, dia buka malam. Jadi sebenarnya hari ni semua kedai tutup ke orang mengundi? I don't know so. Rugi lah kalau Aduh, orang balik guys. Kenapa kau tutup? gila ngundi saja. Tak kan belum buka. Alamak, dia bukan kat Johor. Okey. Dekat baik bunga tu. Dekat tepi-tepi jalan tu kan. Kau nak tengok ni apa? Ni apa ni? Ni. Tak nak try sini? Macam pernah makan. Omen lah. Makan breakfast ke apa ke kat sini. Nak try ke? Boleh. Bila kita dah lapar, kita makan je lah apa-apa. Kau nak tunggu apa nama? Sampai ke Muar. Nak tunggu benda yang confirm Bukit Gambir apa? Ni Bandung ni. Takut. Boleh masuk dalam ke Tak sure. Boleh ke? Oi, pakcik marah. Dekat atas ni. Tak payahlah kau marah pakcik. Dah duduk situ je lah bah. Dia tu. Dia nak parking. Nampak bapa di sini. Bah, kita park sini. Okey. Lelaki Cik Noh, nasi berani Maksu. Tak nak. Kita cuba tengok situ. Rokok ada mi Bandung. Kita cuba. InsyaAllah. Burger bakar lelaki Cik Nom. Mana? Cik Noh ni. Cik Nom. Cik Nom, Cik Nom umur ke? Nampak makanan juga kan? Cik je tu. Cik Nah kan? Tadi kedai yang biasa kita makan tu tutup. So kita try makan ni. Kita pernah makan kat sini. Tapi breakfast saya nak. Malam. Malam. Dinner. Makan apa? Dengan bandung. Dengan sepupu dia. Dengan mak saudara dia. Dia orang pernah makan. Kot lah. Tak tahu. Ni tu kan dekat tepi sungai tu. Dekat sana tu. Kacang tak berapa. Okay. Yang dengan Okay. So diorang nak cari mi Bandung. Of course nak cari apa? Sampai dah memang tak ada. Asam sebab kat sini ada mi Bandung. Kita nak try mi Bandung dia. So sekarang hari ni kan hujan. Sepanjang masa hujan. Lapar. Jadi order dulu pau. Sedap tak nak? untuk apa? Gambir. Okay. Ni pau apa nama ni? Kelapa. Ni pau kelapa. Kalimat ledang lah rasanya. Gambir dalam ledang. Tekan lagi nak. Kopi. Tangkap kau dalam ledang kan? Itu kan dia punya tangkap kan? Apa tu? Kulit dia kenapa kau makan? Kenapa kau tak makan kulit?
coklat tu tak nak. Kopi. Kami nak apa? Kelapa. Apa? Kelapa. Dia nak Ini coklat eh? balik lah. Tak tak? Coklat lah. Kacang. Nak kaya tak tu? Sedap tak? Coklat. Dia datang balik. Order satu lagi je lah. Betul. Ini coklat bukan kelapa. Oh sorry ya. Nak try? Tapi saya nak ambilkan saya campur je. Ramai. Dia cepat. Malah tutup. Kuat lah tutup dia. Kita Pasal kan? hitam sangat. Coklat hitam. Dah habis, dia usuk. Tekan batang dia. Be careful. Kotak punya dia tarik kau. Buat apa dia? Itulah join je. Macam bambang. Macam tapi dia macam ada sikit. Baru kan? Zebra bambang. Kan? Kita menggunakan rezeki kedai orang. Dia lain ni. Lebih kurang dia punya ni ha. Salah. Mesti betul. Okey, dia dah bagi, dia kata ni kelapa. Harap betul. Yeay, kelapa. Mari kita makan. So, Ome makan. Apa nama nak? Maggi. Bukan. Kacang. Kacang. Terima kasih. Kacang. Papa makan coklat. Mami makan goreng pisang. Habis tu ni macam-macam order Pak. Goreng pisang. Banyaknya. Kan ada 8 je. Dia kata sebab kita ambil satu set. Dia cakap ni aku 8 kecil-kecil macam dekat KL kan. Oh my god. Nak gambar apa? Nanti aku kan duduk dulu. Ambil gambar dulu. Nak ambil tak? Nak ambil. Tak ada macam tu. Bukan nak masuk. Sekejap ni untuk saya. Oh tak awak. Alah perut dulu makan. Wow. Kita boleh ambil pun ni. Jangan ambil gambar dah. Jom dalam ni. Tak tahu apa nama Tete ni. Tapi dia dekat Bukit Ramli berdepan dengan depan tu apa? Masjid. Bukan masjid. Sedap. Pisang juga. Okey. Kat Johor makan goreng pisang ke ledek ke mesti ada macam wajib Bukan tempat lain pun apa? Ada. Untuk Johor lah. Orang Johor cakap kan Johor. Ya. You are partly Johor and Kelantan. Dulu orang tak cukup. Dulu orang tak cukup. Tapi kita berjodoh. Gempak macam dia. Kan? Gempak ginger dia. Dalam cawan semua. Tak dah ya? Di Bandung tu. Terima kasih. Tapi dia gambar ni. Dia memang basic dia udang dengan nasi.
Benda biasa. Satu biasa tak incah ke dia punya ada. Tak tahu, tak tahu. Sebab dia kata kalau basic memang ada udang. Bantu. Apa nak makan macam ni? Memang ada udang lah. Dia rasa udang biasa kalau yang datang tu udang gatal. Test. Cair tak susah. Boleh cair. Oh, tak ada telur ke? Daging. Saya ada kolesterol. Saya kena akan letak rice bran oil. Tak rasa apa pun. Tak cakap apa, tak cakap apa. Cik Nan tak tengok balik rumah, singgah rumah kawan Cik Nan Laili dekat Simpang Ampat, Tampin. Simpang Ampat kat Melaka lah. Tinggal rumah dia kejap. Tampin tu bukan Negeri Sembilan ke? Simpang 4 Melaka. Tapi tadi tu dia macam Simpang Ampat Melaka. Melaka. Tapi banyak kat mana? Masa depan mana tu? Yang ada bukit tu. Ada bukit tu. Bukan. Lepas ni. Lepas tu Sempas. Lepas Sempas satu. Ni. Ni. Dia tutup. Buka lah. Alamak, dia tutup. Dia lupa nak buka lah tu. Tu ada buka. Dia buka. Buka. Budak-budak tapis ke apa dia bagi Yalah ni. haji. Bila buat lagu ni dalam mindset Nadira mesti dah ada terfikir. Oh, nanti media tanya lagu ni Terima kasih. Memang ada, of course, kadang-kadang dan saya buat lagu ni juga untuk Jadi budak tempat budak tahfiz Budak tahfiz ke budak mengaji tu lah. Dia infak lah rumah ni. Rumah keluarga dia juga. bos ke ataupun kawan-kawan, tak kisah sebenarnya. Ya, ada keluarga juga. So, Tukar kereta lagi ke Laili? Ya Allah. Ni kakak dia ada kereta tu. Wah, cantiknya bunga ni pa. Ada purple. Wow. Sini. Betul-betul Senang nak keluar. Mana sini? Situ. Kenapa sini? Senang dia nak keluar pun belah sini. Dah. Nampak tangga batu dia. Telefon dia jap. Telefon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat dah? Sehat dah? Alhamdulillah, boleh lah. Dia lepas discharge dia bawa kereta. Dia tak bagi lagi bawa. Bukan dia potong pun, dia cucu-cucu. Oh, dia pakai laser je. Tapi ada 4 lubang lah. Yang berbesar sikit. Oh. Besar. Loh, sekarang senang. Tak payah operate. Cantik tak ni? Apa tangga ni cantik. Kau. Kejap Omen. Kau papa buka pintu
pintu. Pa, buka pintu. Dah. Tak. Kat Mami Mami tak kunci pun. Tak apalah, tak ada orang lah. Ambil lah Mami. Aduh. Dah undi dah kali minggu dah jari. Lebam. Oi, dah. Wah, thank you. Apa yang ni? Pokasian. Pokasian dia terkeras sikit jadi kau steam lah. Tadi sebelum masuk Steam rumah dia. Padu, lepas jam. Okey, ada steam. Yang ni pun kalau Ini lubang. dah slice tu kau letak butter ke minyak ke pun. Tadi macam kasi Silat air makan atas raya lah. Kalau masuk dalam air fryer tak boleh. Tak pernah buat. Takut kering. Boleh juga. Alright, Try lah. Mimi. Kita oh. Kita tak salah Ali. Salah aja. Dia memang nampak. Lalu tepi highway tu nampak. Tapi kena masuk ke jauh tak? Kita orang lalu ledang tu lalu lah nak balik tu. Tapi tak ada muar kan. Memang Kalau dalam. kita lalu muar. Mesti dah semua. Oh, kalau highway. Highway tak ada. Tak ada highway. Dua kali dia dapat pergi sebab tak larat lah jauh. Sangat Kau buat yang kaki kau tu ke? kat Ca'ah Segama. Oh. Cak Segama yang jauh. Dah lah kat situ tak ada Dia masuk dalam jauh kan? Ya. Banyak hutang kan. Homestay tu. Janganlah. Kenapa boleh kecam pula? Kau dah set skrip tak? Aku dah ajar Emma dah. Aku cerita. Kenapa tak ajar aku? Lah, aku kan Tak, dia dah tahu dia nak cerita apa. itulah cakap. Dia dah tahu dia tak cakap Selalu apa. keluar TV. Aku dah tak cakap apa. Tapi bila kat depan tu, tiba-tiba kan dia dalam soalan. Lepas tu aku tunggu next soalan. Kenapa tak tanya tu Sepatutnya kalau tak tanya pun, aku kena cerita je boleh. Tapi aku macam, kenapa tak tanya yang tu? Kau macam tunggu nanti lari. lah. Berarti terus lari. Hilang. Macam kau tanya A, aku tanya A. Baby jawab B. Ada cerita terus. Experience. Cakap dengan dia buat sekali lagi boleh tak? Bayar. Boleh tak reshoot. Bayar. Tapi dia okey lah. Cara tu semua friendly lah. Tak nampak pendek ke pa? Tak. Dah tu daripada bawah nak tinggi macam ni. Okeylah. Memang nak kena nampak tangga Cuba ke bawah sikit. Bawah sikit. Oh, tu bawah sikit. Sikit sangat Tak banyak tengah itu. Yang sini. Sini. Lagi. Jap. Gigih kan? Bye-bye. Bye. Rasa macam siapa perempuan ke? Tadi kan duduk perempuannya. Ini rumah. Mak saudara dia. So, Pok ni kena buka pagar ni. Pagarnya tukar dah. Dulu pagar warna oren. Merah bata ke? Jadi kanan ke kiri Follow your heart. Papa, ni kiri ke kanan? Entah. Nampak macam? Tak nampak. Kalau tadi kita daripada sana kanan. Apa tu cakap? Kat sini pun boleh juga. Kiri lah. Susah nak melintas. Sekejap. Stesen kereta api. Tu. Pulau Sebang tapi. Betul. Hati Laili ni dia ingatan dia kuat tau. Dia tak macam Mami tau. Kita nak berhenti dekat Arena Seremban, nak solat jamaah takdim. Kita cari dinner, balik rumah. End of the day. Kita orang dekat Arena Seremban, pergi makan nasi lemak. Ni
Cik Ana dengan Omil share mi sizzling. Ayu makan sambil tengok. Apa macam ni je sekarang Pak? Apa ini? Sambil tengok. Odi sambil tengok MotoGP. You letaklah sini dah jatuh. Omel tengah tempah haircut stylist. Entahlah, hairdresser. Mari makan. Lelaki tak pernah pun ada macam tu. Ada? Min sana ada. Sila Tak makan. ada idea lah. Tak boleh. Kita nak terbuka kan. Dah race ke? Belum. Yang aku Zeki dia punya collarbone. Patah. Jatuh lagi tadi. Kau tengok. Habis dah. Apa benda lah. Tapi kau tak work up. Berzeki. Ada World Cup. World Champion. Dua beranak ni cerita pasal Grand Prix. Cik Ana memang clueless. I don't know anything. Aku juga ikut dia pergi MotoGP. Ikut je. Doesn't mean that I like it. Kau terlalu dapat P6 tempat ke-6. Ha. Tak juga. Eatable. Oh, telur dia ada. Telur dia dah bukan telur tak atas. Dia kat bawah. Dia masak lah kan. Jadi track ni memang track Marquez. Inilah left corner. Dia dah berapa kali menang dekat sini. Marquez. Bodoh lah Masya tu. Jangan cerita. Cakap lah. Bagi sengit. Pakcik pun. Saya takut anjing. I nak anjing cepat. I nak anjing. I nak aiskrim. Dalam jatuh. Anak. Tengah jilat bontot dia. Kenapa orang tak jilat buntut eh? Kau sampai ke? Tak ada. Dia saja. Kan ada anjing ke kucing kau kereta. Tak ya. Apa tu? Tikus. Tak tahu dapat ke tak. Buka kan. Cepat. Cepat aku takut. Ada tikus tadi pa. Laju dia lari. Laju. Masuk longkang. Alamak jatuh. Alamak. Hafiz jatuh. Aiskrim. Dah boleh tutup ke belum ni? Boleh.